Assalamualaikum semua. So anda semua berada di dalam channel Mujahidin Group. So hari ni kita nak bawakan korang kita punya mini convention achievers, iaitu Bangkok Convention. Bersama kita Farhana. So Farhana, tolong perkenalkan sikit diri kau. Assalamualaikum, hai. Nama saya Nur Farhana binti Saraj Muhammad. Umur 31 tahun. Stop dulu tak? Okey, kita sambung balik. So, Farhana, apa ni, boleh tak bagi tahu kau ni dah berkahwin ke, dah ada anak ke belum ke? Dah berkahwin dah. Ada anak seorang. Alright. Anak 6 tahun. Oh, anak umur dah 6 tahun. Dah 6 tahun. Alright. So Farhana, apa ni, sebelum kau start join Mujahidin Group, apakah kau punya career asal sebenarnya? Career asal saya seorang accountant. Mula saya jadi audit firm, kerja audit firm kat Kuala Lumpur, dekat Taman Sri Rampai 2 tahun. Jadi auditor, jadi accountant lah. Lepas tu berhenti kerja, balik Seremban, berkahwin. Lepas sebelum kahwin lagi dah kerja jadi accountant juga dekat Kasal Agenda dekat Paroi. Lepas tu kerja dekat dalam 5 tahun, berhenti sebab PKP. Jaga anak sebab tak boleh hantar anak pergi nursery, semua tak boleh masa tu. PKP kan, lockdown, kena jaga anak sendiri. So decide untuk berhenti kerja. So lama jugalah tak bekerja tu, lama dalam, kira tak bekerja dekat mana-mana company tu lama dalam 2 tahun, 3 tahun jugalah. Buat meniaga-meniaga biasalah, jual nasi lemak. Lepas tu buat surprise delivery, jual bouquet lah, buat surprise. Masa PKP tu memang high demand sebab masa tu kan tak boleh jumpa parents. Lepas tu ada yang husband wife yang PJJ. Jadi diorang decide untuk buat surprise delivery lah. Jadi masa tu income memang kau jugalah. Lepas habis PKP tu setahun dah slow down. Lepas tu decide untuk buat insurans lah. Alright. So asalnya adalah seorang accountant. Ya, betul. Okay. So macam mana boleh terfikir nak buat bisnes, dan bisnes kau tu sebenarnya buat orang happy lah, buat surprise apa semua. Betul? Ya, betul. Okay. So daripada accountant buat bisnes, macam mana boleh tiba-tiba decide untuk buat takaful sebenarnya? Sebab fikir masa yang fleksibel. Sebab saya ni kan seorang ibu. Saya nak jaga anak saya sendiri. Saya tak nak hantar anak saya kat mana-mana sebab dia dari baby pun dengan saya. Nak hantar dekat luar, saya dah tak yakin sebab dah besar kan. So saya fikir sebab dalam bidang takaful ni je lah, kita boleh buat kerja ikut suka, ikut dan masa. Yang penting kau boleh achieve apa kau nak. Banyak benda kita boleh buat. So berapa lama dah dalam bidang takaful sekarang? Saya start 2022. So sekarang dah 3 tahun lah. So 3 tahun plus lah. maksudnya company yang pertama join? Okay, nanti kita cut lah benda tu. Okay. Boleh tak ceritakan sikit pengalaman selama 3 tahun dalam bidang takaful? Nak tahu journey ke mana? Journey lah. Journey cakap jujur lah, kita cerita jujur First masuk bidang takaful ni memang saya tak nak pun sebenarnya. Sebab kita dah biasa makan gaji. Lepas tu tiba macam nak jam satu experience yang baru ni, saya takut. Tapi sebabkan dorongan suami juga. Suami yang cakap boleh, paksa. Dan tu yang decide nak try lah. Kita try and error masuk bidang takaful. First masuk company A, macam belum ada feel lagi. Buat main-main, pusing-pusing, kejap buat, kejap tak buat, macam tu lah. Tak boleh nak fokus sangat masa tu. Lepas tu decide untuk stop. Stop tu dekat berapa bulan juga tak buat lah, tak buat apa-apa. Sebab masa tu pun saya dalam keadaan down. Mak baru meninggal kan. Mak baru meninggal masa tu. Lepas tu down jugalah, tak fikir nak cari duit ke. Masa tu stay rumah je, duduk rumah. Lepas tu tiba husband cakap, sampai bila ni nak duduk macam ni je, at least kau ada income, buat ada income lah. Lepas tu jumpa balik kira sifu saya lah, sifu lama saya, jumpa balik. Lepas tu decide untuk join company F pula. Dekat sana kita dah okey lah, dah start, macam dah ada semangat lah nak start buat sale kat situ. Tiba ada certain issue yang buat macam kita tak selesa. Tak boleh cerita lah, tak nak cerita lah, benda pun dah lepas kan. Tapi dari sini pun saya dah gain banyak experience juga, Alhamdulillah. Walaupun tak sampai 3 bulan, macam tu lah, tak sampai 3 bulan. Lepas tu saya decide untuk stop.
terus pergi pada company yang latest ni lah, yang sekarang ni, Amed Life lah. Amed Life Takaful. Alhamdulillah dekat sini saya start bulan 7 2024. Saya start kontrak kat situ dan start buat sale dari situ sampailah hari ni, sampai sekarang lah. Dan kira sekarang dah selesa lah. Dalam Amed Life ni memang seronok, selesa. Semua yang kita nak achieve semua dapat. Seronok lah. So Farhana difahamkan achieve mini convention Bangkok. Ya, betul. Ini bagi ejen-ejen apa ni ataupun financial planner dalam tempoh 2 bulan ke 3 bulan untuk dapat satu reward daripada company, iaitu convention trip lah. Okay, so convention trip Bangkok ni kena buat lebih kurang dalam 30,000 ke 40,000? 30,000. 30,000. So Farhana settlekan dalam tempoh berapa lama 30,000 tu? Sebulan lebih je. Sebulan lebih 30,000. Sebulan lebih. Mungkin experience 3 tahun tu lah kot. Rezeki dan experience jugalah. Okay, so apa yang Farhana face sebenarnya untuk achieve actually apa planning sebenarnya masa tu nak achieve ni convention Bangkok ni sebenarnya? Sebenarnya masa tu tak terfikir pun untuk mini convention ni. Tak terfikir sebab fikir masa tu eager nak cari duit, nak gain income. Tapi disebabkan ada dapat trip macam ni, kita pun fikir why not kan, kita tak cuba, mana tahu dari sini pun dapat lagi banyak experience. Jadi bila benda ni macam bagi kita semangat lah, lagi nak cari sale lagi. Okey, kenapa Amed Life Takaful, Farhana? Okey, kenapa Amed Life Takaful? Ada banyak sebab. Okey, salah satunya sebab ni salah satu company yang ada skim. Sebab sebelum dah pernah join banyak company kan. Tak semua company ada skim, tapi dekat Amed Life kita ada skim serendah 1,500 dan maksimum 10,000. Okay. So 1,500 tu kita buat sale 5,000 je, kita dah dapat 1,500 dah. Kalau kita buat maksimum 28,000, kita dapat 10,000 sebulan, tak campur commission Itu skim sahaja. Busuk-busuk buat sikit pun dah dapat 1,500 minimum. Siapa tak nak? So maksudnya yalah, business ni ups and down kan? Betul, business ada ups and down. So kalau buat 5,000 dapat 1,500, kalau buat sampai 28,000 dapat 10,000 macam tu. Ya betul, tapi kita tak adalah macam contoh ada certain company ni dia macam kalau kita dah pilih untuk dapat 5,000 contoh untuk sebulan, so kita kena buat sale macam tu. Contoh kita buat lebih pun kita akan dapat lebih, dapat hanya 5,000. Kalau buat kurang tak dapat. Tak dapat langsung lah, hanya makan commission je. Tapi sini fleksibel, boleh pilih. Kalau buat kalau contoh bulan ni kita buat 5,000, kita still dapat lagi 1,500. Kalau buat lebih, contoh buat 15,000, dapat 4,500. Macam tu lah. Jadi dia tak ada spesifik kan. Kita boleh pilih berapa kita buat sale. Dapat buat lebih, dapat lebih. Buat kurang pun dapat 1,500 minimum. Tapi minimum tu 5,000 lah sebulan. Nombor 2 pula, kita kat sini kontes paling senang nak achieve lah. Senang gila nak achievable. Saya start bulan 7 2024 sampai bulan 12, 5 bulan je tapi saya dah achieve banyak gila kontes yang ada kat Amed Life ni. Dan Amed Life ni banyak kontes tak kedekut kontes, serius. Macam jam yang saya pakai ni pun saya dapat dalam kontes ni juga. Saya dah achieve Bangkok, saya dah achieve pergi perhentian, dapat jam. Banyak lagi lah. Dapat apa lagi hari tu? Banyak lah. Saya pun tak ingat sebab terlampau banyak. Rekrut pun dapat duit dah? Yes, rekrut pun dapat duit. Rekrut dapat duit 300. Dan kalau yang kita rekrut tu achieve PEP pun dapat lagi 300. So 600 satu kepala, orang cakap. Kira itu pun saya dah achieve dah. Banyak juga saya dapat dah 5 bulan lah. Kira memang kata seronok lah duduk sini, fun, dapat pergi bercuti, duduk hotel, meeting pun duduk hotel. Selalunya kalau kita meeting ke ada kick off ke, selalunya pergi dan balik. Paling busuk pun dapat dinner je. Kita siap dapat hotel, esok tu dapat breakfast lagi. Seronok lah. Hotel pun bukan biasa-biasa paling cikai pun 5 bintang. Saya dah achieve dah banyak dah. Saya dah achieve. Dan kalau yang terakhir, yang paling seronok tu kat sini, nak promotion nak naik UM tu sangat mudah ya. Cukup group sale 100,000 je dah boleh promote naik UM. Group sale 100,000 100,000 group, bukan personal sale, group. Tight agency? Tight agency ke ALC?
Okay Fana. Okay. So daripada company A, Ya. dulu nama lain. Okay, lepas tu kita berpindah kepada company F. Okay. Sehinggalah ke company A balik, tapi A yang lain lah. Itu yang Mac Life. Alright. So, kenapa Mujahidin Group jadi pilihan hati selama 3 tahun ni Fana? Kenapa Mujahidin salah satu sebab leader dia lah. Leader kat Mujahidin ni saya dah kenal bukan hari ni. Okay, semua. Bukan hari ni, kena dah lama. Dah since sekolah sampai hari ni. Selesa nak bekerja dengan leader yang ada sekarang ni lah. Vibes kat sini kira macam kita santai. Tak ada terlampau pressure, rasa macam engkau leader, engkau agent, ada gap. Tak ada. Kat sini santai, open. Nak cerita pendapat ke apa, sini open. Jadi sebab tu kita selesa. Still walaupun daripada A pergi F, pergi MX Life balik, still dengan leader yang sama. Alhamdulillah, dalam 3 tahun ni masih lagi leader yang sama. Seronok lah. Lagi satu kat sini pun banyak rakan-rakan seperjuangan daripada sekolah sampai hari ni still ada. Dan kira kata kuat tu sebab kita ada family bond kat sini. Itu yang sebab kita stay lagi dalam Mujahidin. Dan harap ni yang selama-lamanya dan terakhir lah kalau boleh. Kira kita punya bonding tu banyak because of kita daripada generasi yang sama kot. Generasi Y lah. Ya, betul. X lah, kita Y sorry. Kita Y, So generasi Alpha pun masih ada juga dalam kita punya ni kan. Ya, betul. Kita punya group. So kita banyak bekerja sharing idea lah. Dia tak ada sini bebas lah. Bebas. Semua macam seronok lah nak berhak nak kongsi pendapat ke apa kat sini best. Sebab kita sama-sama macam mana saya cakap sama-sama fly high lah. Fly high. So hala tuju tu jelas. Nak ke mana, lagi 5 tahun 10 tahun kan. Alright. Okay, soalan seterusnya. Okay. Macam mana kau pandang diri kau dalam industri takaful ni 5 tahun akan datang? 5 tahun akan datang. Of course jadi seorang leader lah. Impian semua ejen takaful nak jadi leader, termasuk saya pun. Saya nak jadi seorang leader sebab saya pun nak guide lagi ramai lagi generasi akan datang, bawah-bawahan saya berjaya sama-sama. Nak kerja dekat mana-mana company terpulang. Dalam takaful pun boleh je buat part time. Tak ada kata strict kena buat full time, tak. Nak buat part time boleh. Jadi sambil kita bekerja pun kita ada side income juga. Kira dalam ni pun kalau nak kata full time kerja pun bebas. Flexible time, bercuti, bertukar pendapat, seronok dekat sini. Jadi kerja pun solat pun tak terabai. Okey Fana, kepada bakal-bakal klien yang tengah tengok video ni, boleh tak kau cerita sikit apa kelebihan kau dan kenapa diorang kena jadi klien kau? Apa yang membezakan kau dengan ejen-ejen yang ada kat dalam industri hari ni? Okay. First lah orang cakap adalah kepercayaan, tanggungjawab. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik sehabis baik saya dalam tugas saya, dalam semualah claim ke apa ke. Kalau kata nak jadi leader pun, insyaAllah saya akan jadi leader yang baik. Saya akan guide sebab saya pun ada leader yang baik juga. Jadi Alhamdulillah. Jadi jangan risau kalau mana yang klien-klien nak yang nak ambil polisi dengan saya, ataupun mana-mana kawan-kawan saya ataupun orang-orang lain yang nak masuk under saya, nak bina income kat sini juga, jangan risau sebab saya bertanggungjawab dan ada kepercayaan tu, boleh dipercayai. Saya jenis kalau macam dengan klien pun, kalau jual polisi macam medical card ke apa, kalau saya cakap contoh harga sekian-sekian RM90 macam ni, apa yang ada itu kita cerita direct. Kalau tak ada kita cakap tak ada, tak nak nanti belakang hari bila orang dah bayar, bila nak claim time tak boleh claim. Tak nak macam tu. Masa kita nak menjual, kita bukan main baik, kawan baik. Bila nak claim kita jadi musuh, tak nak macam tu. Jadi apa yang ada kita cerita in detail. Macam tu. Okay. Apa pengalaman pahit yang pernah kau lalui sebenarnya Fana? Boleh cerita sikit? Sepanjang journey ke apa? Tak kisah dalam kehidupan kau. Okey. Dia dalam sepanjang kehidupan dan dia ada dalam journey takaful juga masa tu. Yang pertama dapat tahu mak sakit kanser lah, last stage. Dalam masa yang sama juga saya kena scam RM17,000. Wow, hebat. RM17,000 masa tu sepatutnya duit tu nak guna untuk pergi umrah. Nak belikan emas untuk mak. Tapi kena scam, kena tipu. Dan masa tu sebenarnya duit nak simpan untuk pindah rumah juga. Alright.
Lepas tu itu yang semangat saya terus lagi sebab nak duduk dekat dalam bidang ni untuk gain income. Dapat lepas dalam berapa bulan balik umrah, masih dekat umrah lagi mak meninggal itu yang kenangan paling pahit lah. Memang semasa tu down lah. Lepas mak meninggal tu down dalam 3 bulan 4 bulan juga. Lepas tu bangkit balik sebab leader saya cari, dia kata Fana sampai bila kau nak macam ni, kau kena juga bangun. Dari situlah start buat, tak henti sampai hari ni alhamdulillah dah 3 tahun dah dalam bidang ni. So kena scam sebab apa tu? Scam masa tu sebab kerja. Maksud macam mana? Nak get income lah. Sebab dah kena scam tu, saya rasa macam tak ada benda yang mudah sebenarnya, semua perlu usaha. Semua kena usaha. Jadi bila cakap kerja money yang mudah, macam money laundering lah apa ni, semua sangat tipu Kata kau bayar macam ni, kau dapat macam ni. Tak, semua benda daripada hasil usaha. Sebab usaha kau lebih, hasil pun lebih. So pengajaran dia sebenarnya orang kita ni memang daripada zaman kita sekolah lagi, kalau kita perasan dulu ada skim cepat kaya ni semua memang ramai. So sekarang ni just tukar nama je. Dan sebenarnya kita kena belajar daripada pengalaman orang dulu sebenarnya. Semua usaha. Yes, betul. Kita perlu. Itulah masa tu masa rasa macam bodoh juga lah. 17,000 kot. Boleh buat banyak benda tapi burn macam tu je. Tapi kita redha lah. Sebab yakin Allah akan gantikan dengan lebih daripada tu. Cuma manis dia adalah apa ni, kita belajar daripada kesilapan tu lah. So tadi kita dah tanya pasal pengalaman pahit Fana. So sekarang kita nak tahu yang manis dia Fana. Yang manis Yang manis tapi bukan gula. Itu lagu. Okay, yang manis of course lah, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, semua memimpikan anak kan. Saya kan 2 tahun tak ada anak kan. So dapat anak alhamdulillah. Lepas perkahwinan tahun yang kedua baru dapat anak. Itu salah satu kenangan manis lah. Yang kedua, walaupun orang kata dia pahit lah kan sebenarnya, tapi untuk saya manis jugalah. Sebab Allah bagi saya peluang 3 bulan untuk jaga mak saya sakit. Alhamdulillah. Sebab bukan semua anak dapat kelebihan tu kan. Ada anak tu tahu-tahu mak dah meninggal, kerja merantau, mak dah meninggal kan. Tapi saya bersyukur Allah bagi saya peluang 3 bulan saya jaga mak saya sampai mak saya meninggal lah. Masa mengerjakan umrah, walaupun sakit lah sebagai seorang anak, nak tengok mak sakit kan. Betul. Tapi saya bersyukur. Untuk saya manis, saya syukur sangat alhamdulillah Allah bagi saya peluang tu yang tak semua anak ada. Betul. So jarang yang kita tengok anak cakap bersyukur dapat jaga mak ayah. Sebab saya pernah ada pengalaman mana pakcik saya, mak dia meninggal, umur dia dah 50 tahun, dia pegang bahu saya, menangis kat bahu saya. Ya betul. So dia cakap lain rasa dia hilang mak. Ya betul. Mak saya masih hilang mak pun teruk juga dia nangis lah. Dah sampai dia kena darah tinggi yang teruk. Lama jugalah dia nak move on, baru dah tua dah ada anak pun dah besar-besar kan. Pun susah. Bayangkan kalau macam saya, bukanlah kata saya pun beruntung juga dapatlah merasa ibu 28 tahun. Ada orang tu lahir-lahir pun tak ada mak kan. Tapi saya bersyukur dapat jaga mak. Cuma itulah sakit tu sebab emas mak tu tak terbeli sampai hari ni. Okay. Sakit. So adalah hikmah dia tu. Ada hikmah insya-Allah. Apa harapan Fana dalam industri takaful sekarang ni? Harapan saya yang paling utama adalah saya nak tolong ramai lagi orang. Nak tolong ramai sebab saya tahu masih lagi ramai yang struggle dalam mencari rezeki. Dan salah satu tu adalah saya juga. Saya berjaya, ramai lagi umat Muhammad, Nabi Muhammad SAW berjaya lagi. Kalau boleh umat Islam lah lagi high, lagi fly high. Nak tolong ramai lagi, nak semua orang berjaya. Bukan berjaya dunia, berjaya akhirat juga. Sebab dalam mujahidin ni bukan kita kejar dunia je, kita kejar akhirat juga dalam masa yang sama. Betul. Dan pasti tu saya nak bahagikan keluarga lah. Nak bahagikan family, nak setiap tahun pergi umrah. Kalau boleh nak pergi dengan, lepas nak pergi dengan mujahidin pula. Amin. Nak pergi umrah setiap tahun. Amin.